Sekarang ni kita akan mancing di Sungai Sepiar selama 4 hari 3 malam. Keanggotaan seramai 30 orang. Daripada trip pada KL, dari Kedah. Okey, kita jumpa pagi. Permit untuk masuk ke Sungai Sepiar. Okey, tengok ramai 26 orang. Permit bermalam. Ni permit pancing RM10. Diogo Jota. Okey, cantik, terbaik. 26. Tanpa permit kita no fish off. Alright. Wah. Ni Wan goyang. Papa. Goyang. Siapa masuk pancing bang? Kita sekarang ni tengah set-up barang. Tunggu bot sampai ah. Kuku tak ada ni. Kuku. Putra daripada Kedah. Salam sikit. Salam Allah. Mari. Dia mari. King. Dia sentiasa mari. Andy. Mat silau. Okey. Tengah set-up barang. Mat. Okey. Mantap. Tak lu tidur. Mantap. Mantap, tak ada nyamuk. Tak ada. Nyamuk beku. Oh, belah sini tak betul. Kami sini tu. Lama jahanam ah. Orang di sini ya. Okey. Baik. Jaga weh, cergas. Ini semua boatman kapal bantal. Boat dia. Letak barang. Sama sambung dulu. Okay, kita pastikan kita pakai life jacket. Sebelum naik, pastikan jacket. Okay, buka dulu. Okay, santai dulu. Masuk dalam bot. Naik kenceng. Hai, penat ke? Aduh. Go. Mandi sikit. Pagi-pagi dah pasang.
Okey, kita akan rehat pagi di Kampung Busai. Jom. Ni partner kita, Fuad. Okay. Hai. Okay. Sarapan pagi kita ini nasi lemak, lauk ayam. Wah, ni apa ni? Sedap ni. Kita tarik. Jemput. Majlis kita akan bermula sebentar lagi. Sebelum makan. Okay. Betul-betul. Bagi kita makan dulu lah. Oh. Silakan. Bos sedap borak. Ada Wan. Lama tak nampak. Makan. Kampung sini ke? Tu sahabat saya tu sebelah saya. Oh. Tu wajah hijau tu. Oh. Saya ni. Makan. Oh, ni pok mana pula ni? Ni pok karak ni. Okey. Kau tak kawan sana. Wah. Geng anti kumpau. Tok. Mari. Okey. Okey, sampai tempat berhilitan. Penat. Salah. Okey, kan kita berada di tempat berhilitan. Keluar 18. Kita akan buat cek borang Bomat kena hati sikit. Ke muka ni. Geng garak tak boleh wanted. Bomat jangan takut pula. Tengok betul ni. Dia dah kabur balik ah. Okey boleh. Lain bos? Tak ada apa Bang? Boleh lah. Bang. Budak dah menggeletar. Terbaik bang. tu. Cantik. Okey, jom. Jom. Jom balik. Okey, syukur alhamdulillah kita sudah sampai ke Jeram Perahu. Kita ada Jeram Perahu. Okey, ini campsite kita. Campsite dah siap. Oh, malam ni tidur Lena. Okey. Meeting. Oh, sampai. Okey, kita dah sampai di Jeram Perahu. Sekarang ni kita akan buat campsite. Ramai kita keluar. Meriah.
Tengok. Okey, Pak Mat, macam mana? Alhamdulillah. Dah sampai kat dalam perahu. Cuaca cantik, air cantik. Terbaik. Alright. Campsite kita di Jurang Perahu. Kita akan stay kat sini ya. Stay tune. Okay guys, sekarang ni kita akan mancing. Trekking dalam sekitar 2 jam ke 3 jam ke atas pula. Ni, saya klip lah. Tengok. Okay. Okay. Okay, selepas 3 jam kita trekking, sekarang ni kita akan buat campsite lah. Sambil lubuk kita main malam. Sampai kita nak buat campsite Okay. Alright. Okay. Ini campsite kita untuk 13 orang. Chip. Abang bagi yang pegang kita ni pun begitu. Dekat tak boleh ah. Mana baju orang buat. Tak apa ajak sini bincang dulu dengan token. Kita. Kamu dekat. Abang token ni bayar. Dan ni abang. Bayar. Okay, dah siap. Sudah siap. Ini pagi. Ini kita bakar ikan, kelah, bau. Nasi goreng pun dah siap. Dah kadar. Okey. Apa yang ada bang? Laksana. Laksanakan. Jadi perut kenyang. Tengok lubuk. Lumur-lumur. Ada kat gelar. Dia ni tukang masak daripada Sungai Bacap. Kalau korang tak tahu, ni lah King of Bacap. Bakar. Special. Yang ni kalau kita buat macam ni pun dah sedap lah lautan. Kunyit, garam, bakar. Cukup. Ni dia, pagi-pagi dah dapat dah keluar. Tengok. Sambil-sambil je ni. Sambil-sambil je. Bukan kaleng-kaleng. Sambil berhajat. Subhanallah, cantik. Panjang ekor dia. Body panjang ni. Ni. Oh. Dia main highway ni. Dia limousine punya. Bakar limousine ni. Bakar limousine AI. Oh, cantik. Okey. Kita bakar. Mula air mata tengok. Mula air mata keluar. Nasi goreng. Bakar. Okey bang, macam mana? Okey, morning. Hari ni kita makan breakfast nasi goreng ikan bakar. Ikan bakar sedap. Inilah dia yang tak boleh dijual beli. Ikan baung makan sawit. Alright.
Pengalaman. Wah, lagi ni. Pengalaman yang sekali je. Kali je eh. Dua kali tak boleh? 2 kali tu kena kerja keras lah. Makan breakfast nasi goreng, ikan bakar. Bakar sedap. Oh. Inilah dia yang tak boleh dijual beli. Ikan bau. Strike. Kenapa dia ni? Dik. Strike kat muka. Tak bontot dia. Pandai tau. Dia ambil yang manis dulu. Simpan dulu bagi sikit. Ayuk nak ambil yang tu. Macam mana rebung kita? Rebung tu Rebung eh? kita buat masakan nanti. Wah, syukur Alhamdulillah. Ada juga rebung. Okey. Boleh lah nanti lah olah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki kita ini makan rebung. Okey. Malam ni kita masak rebung. Rebung kelah. Rebung baung ke? Masak goreng kita goreng rebung lah. Rebung Goreng rebung masak. Masak goreng. Penat-penat trekking. Muka pewai semua. Jalan tak tahu berapa jam. Jumpa rezeki. Kita ambil rezeki dulu. Tak makan. Tiris je. Bungkul. Panggilan tak? Right.
Makan malam. Ikan goreng. Rebung sardin. Ni limited. Kau sikit. Ni dia. Memang best. Alah kadar. Tambah lagi. Mi. Strike. Angkut ke? Angkut kayu. Tu, tarik je. Dah sudah selang pula. Selang. Okey. Sekejap. Tengok ni komando. Sini pancing. Sana dia. Buat apa tu? Buat apa tu? Apa ni? Apa ni? Jalan lagi ke depan. Macam ada lagi. Kali hijau. Warna merah. Kenapa tak merah ni? Keluar ni. Jalan depan lagi. Ada lagi. Orang ada. Boleh ya? Okey, syukur alhamdulillah. 4 hari 3 malam di Sungai Setia. Yahoo! Mantap. Sekarang kita potong ikan belah. Bosor ni sini. Kembang. Baik langsung. Dah tak asah tak tu
Oh, dah telur sayang. Saya ni je. Ha? Saya ketuk biar je. Sikit dapat buang sikit dah. Tak sayang telur dia. Gila ni. Boleh ah. Cik dia ni. Dah. Kok. Lepas telur dia nak ambil tak? Buang dah. Wah. Isam simpan. Tunjuk apa ni? Telur. Sayang dia telur dia. Pecah tadi ke tu. Okey. Sekarang kita nak balik. Kita siap bawah. Peace sikit. Peace. Tok. Gerak lu. Apa Roja? Tin. Terbaik kumpul Okey. Mat, Amy. Wan. Faizal last kali. Malam last. Satu lagu bang. Pa. Mek. Okay. Steve nampak tu? Ni ikan kita. Ni. Oh. Muncul. Best. Ukraine. Okay, tengok saiz kelah. Berapa? Ini. Ini dia. Punya ikan. Besar. Padu tadi. Kita bagi dia nafas juga. Oh, alhamdulillah ada sikit. Besar dapat ada. Yang kat sini. Omak kumpau tu yang Wah. Bisa dapat jam besar. ya. Dapat. Semua king. Semua. Dia dapat. Balik dah. Last day. Sempurna. Berangkat pulang ke rumah masing-masing. Minum balik. Tekan sikit. Alright. Tadi tekan sikit. Tekan sikit. Ready. Sampai. Yes. Okay. Lepas sehari 3 malam kita mancing di Jurang Perahu Aspia. Kita balik kurang. Bye bye. Ini cabaran kalau mancing di Jurang Perahu Aspia. Tolak pun ada biasa.
2, 3.